Hai. Kita tunggu ramai sikit masuk. And then kita start. Hello Hafizan. Tunggu jap. Hilang dah. Hello, hi. Okay. Oh, hi. Hi Yon. Apa khabar? Okay, jap. Kita tunggu jap. Actually, sambal berhantu Umi. Sedapnya sambal. Saya baru je lepas makan. Hi guys, saya baru je habis kelas right now. So, I rasa macam before nak tidur tu kita buat live sikit lah. Okay. Alright, kita tunggu ramai sikit masuk. Sebelum tu saya nak minum kopi sekejap. Kita tunggu diorang jap, okay. Tunggu kawan-kawan kita sekejap. Before that. Okay. Alright, so jadi guys, before that, boleh ke kalau saya nak minta you guys untuk sharekan live ni and bagi thank you so much sebab bagi like, okay. Kita nak bagi lebih ramai lagi yang tahu yang Teacher Farah nak start dah, okay. Hi Antiza. Hi Aiman. Hi Rosniza. Hi Chu. Hi Miss E lah hilang dah. Oh, okay. Alright, tak apa. It's okay. Okay, kita tunggu ramai sikit masuk, kita start. Okay, hi Ratnasari. Hi Syafiq Sifu. Hi Nana Triple G. Sydney. Okay, tunggu jap. Okay, Waalaikumsalam Fayad. Fayad, tadi awak ada masuk kan kelas darjah 6 kan? Okay, Fayad ni darjah berapa sebenarnya? Kalau malam-malam usually teacher akan buat untuk sekolah menengah punya. Okay, so kalau awak sekolah menengah, awak boleh join. Okay, kalau awak bukan sekolah menengah pun boleh join juga sebenarnya. Tapi kalau budak sekolah rendah ni usually malam-malam mak dah suruh tidur kan. So, better awak dengan cakap mak awak untuk pergi tidur. Okay. Alright, kita ada siapa tu? Kita ada siapa? Kita ada Remy Ika. Kita ada Santana Shelby. Kita ada siapa lagi? Kita ada Mila Maisarah. Okay. Alright, saya rasa saya dah boleh. Oh, awak tingkatan 2 ke Fayad? Okay. Alright, so tadi pun awak join kan darjah 6 punya kan? Bagus awak ni. Okay. Alright, so guys, rasanya saya dah boleh start dah. Okay, so untuk malam ni, macam biasa kalau malam-malam kita tak buat untuk sekolah rendah, kita buat untuk sekolah menengah. Okay, tapi kalau saya buat live, saya tak akan buat benda-benda yang, so far lah, saya tak akan buat benda-benda yang too heavy. Okay, sebab saya bukan cikgu SPM. Okay, kita akan buat basic je. Okay, walaupun benda ni adalah basic, tapi dia akan digunakan untuk tingkatan sampai tingkatan 5 juga. Kalau student uni boleh, tak ada masalah CEO. Okay, boleh je. Semua orang boleh join. Okay, so rasanya kita dah boleh stop pula. Kita dah boleh start kot kan? Kan? Ya, saya baru habis kelas. Saya terus pergi buka laptop saya. Okay, sebab saya rasa macam before I sleep, I need to do short live lah. Okay, baca doa dulu. Teacher nak nota ni boleh? Awak nak nota ni? Nota ni tak ada apa-apa lah Zika. Okay, awak nak nota ni. Okay, nanti kita fikir. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim pun dah cukup. Okay. Alright, so nampaknya kita dah boleh start. So, jadi hari ni guys, malam ni kita live sekejap je. Okay, so saya nak tolong you guys untuk mahirkan basic operasi asas aritmetik tau. So, kalau kita cakap pasal operasi asas ni, of course ada 4 lah. Which is kita ada tambah, kita ada tolak, kita ada darab, kita ada bahagi. Okay, tambah, tolak, darab, bahagi. So, untuk form 1 and above, okay, you guys dah start ada huruf, betul tak? Kan? Tapi huruf ni tak ada benda pun. Okay, dia just anu je. Dia just X, Y, P, Q and everything lah. Okay, thank you so much Hazika sebab share. Okay guys, before kita start, boleh tak saya nak like saya tu 10k? Okay, so malam ni kalau sempat kita maybe akan buat darab bahagi. Okay, tapi saya nak fokus tambah tolak dululah. Okay, alright. Okay, maybe ada yang rasa teacher masuk SPM ke benda ni? Dia tak masuk SPM sebiji macam ni. Tapi dia akan masuk dalam mana-mana topik yang perlukan benda ni. You faham? Okay, so jadi rasanya kita dah boleh start dah. Okay, tapi sebelum tu saya nak tanya awak lah. Okay, cuba awak tengok saya nak bagi awak tengok. Okay, ini adalah soalan yang pertama. Cuba awak tengok ada kurungan, ada kurungan. Kiri, kanan ada kurungan, betul? Sebelah kanan ni, soalan nombor 4 ni pun ada kurungan juga. Betul tak? Ada kurungan. Awak rasakan apa beza antara dua soalan ni Okay, awak rasa apa beza antara dua soalan ni? Saya zoomkan lagi untuk awak Ini soalan yang pertama. Ini adalah soalan yang kedua.
yang kita nak bincangkan. It's Nopal. Oi, dia dah masuk shift. Habis lah kita semua. Okay. Thank you Nopal. Jalankan tugas anda sebaik mungkin. Okay, jom kita start dengan soalan yang pertama. Okay, guys. Tadi soalan saya tiba-tiba saya terdistracted pula. Nopal lah ni. Okay, nombor 1 ni. Okay, bentuk soalan dia macam ni. Betul? Okay, yang kedua bentuk dia macam ni. So, apa beza dia? You guys nampak tak apa beza dia? Okay, kalau you guys nampak kan. Okay, ini kan kurungan dia. Kurungan kedua dia, depan dia adalah positif. Dia adalah tambah. Betul tak? Okay. So, untuk yang soalan sebelah dia ni pula, depan kurungan dia adalah negatif ataupun tolak. Okay. Teacher cantik-cantik. Oh Allah. Ya ke? Oh, Mama Luqman. Saya baru habis kelas. Okay, so now jom kita pergi kepada soalan nombor 1. Okay, so sekarang ni senang je macam ni. Kalau soalan bentuk yang pertama ni, kurungan kedua tu kan depan dia positif. Yang kedua ni kurungan dia depan dia negatif. Itu je. So jadi jom kita tengok macam mana nak settlekan kalau bentuk macam ini. Macam mana nak buat pula kalau bentuk dia macam ni. So you guys dah ready ke? Kalau dah ready, boleh tak saya dapatkan huruf R dekat chat? Okay, oh by the way, untuk siapa-siapa yang tanya dekat saya bila saya follow and all, saya tak ada masa yang tepat. Tak ada masa yang spesifik. So, you guys boleh tekan butang follow and on notification. So, you guys are ready Okay, jom tengok yang pertama ni. Soalan yang pertama ni kan easy gila. Sorry lah saya guna perkataan gila kat sini sebab dia sangat easy. Sebab, okay, kalau awak, tengok awak ada dua kurungan. Kurungan yang pertama ni dengan kurungan yang kedua kan. Kalau kurungan tu dekat depan kan, awak boleh salin balik je. Awak boleh buka kurungan tu, kembangkan kurungan tu dengan salin balik je. So, 3M tambahkan dengan, Allah, kenapa saya punya pen macam ni? Okay, dia akan jadi 3M. Okay, tambahkan dengan 4N. Gitu, salin je balik. Okay, so macam mana pula dengan kurungan kedua ni? Pun boleh juga kita salin balik sebab depan kurungan ni adalah tambah ataupun positif. Senang sebab awak tengok kalau depan dia tambah, salin je balik. So dia akan jadi, okay, positif 5N, okay, ambil balik je, negatif 2, ambil balik je, negatif 2M. Gitu, macam tu je. Okay. Dan ada orang yang tanya saya, teacher mana datang positif 5, mana datang simbol dia, macam mana teacher tahu? Okay, kalau depan dia tak ada simbol apa-apa, maksudnya dia adalah positif lah. So, awak boleh tahu itu adalah basic. So, positif 5N. Syah tanya, form berapa ni? Ni form 1 punya soalan. Tapi, basic dia ni kita akan guna sampai kita form 5 tau. Okay. So, jom kita start dengan soalan yang pertama ni. Okay. So, ingat, saya ulang lagi sekali. Kalau tengok kurungan yang kedua tu, kalau depan dia positif, salin je balik. Tak ada masalah. So, sekarang ni, kalau dapat soalan macam ni kan, usually dia akan tanya apa tau? Dia akan cakap permudahkan. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni, dia akan cakap apa? Dia akan cakap simplify. Okay, so dan bila awak nampak perkataan permudahkan ataupun perkataan simplify, maksudnya jawapan akhir awak akan ada huruf-huruf tu. Dia tak akan jadi, jawapan akhir tak akan jadi 6 ke 3 ke 5, dia akan jadi X, contohnya 2X tambah 3 tambah 2Y. So, jadi itu soalan permudahkan ataupun soalan simplify. Okay. Thank you so much, Tia. Okay. So, jom kita pergi balik persoalan kita. So, sekarang ni bila kita dah pecahkan kurungan dia, kita dah hilangkan kurungan dia, kita nak buat apa? Jawapan dia adalah kita kena susun. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Lagi sekali. Huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Tak kisahlah mana-mana dulu pun. Okay? So, jom kita kumpulkan. Kalau awak perasan dekat sini kan, ada berapa huruf yang awak jumpa? Ada berapa huruf yang awak jumpa, guys? Cuba beritahu saya. Ada berapa? Cuba tuliskan dekat chat. Esok ada tuition ke teacher? Siapa NBA ni? Okay, yes, ada 2. Kita ada M, kita ada N. Betul tak? Kan kita ada huruf. So, bila saya kata kumpulkan huruf dengan huruf, kena kumpulkan huruf yang serupa. Okay, M dengan M, N dengan N. So, sekarang ni jom kumpulkan sekali dengan saya. Okay, so right now, 3M saya ambil 3M. M dengan M, N dengan N. Ada M lagi tak? Ada. Saya ambil ni. So, saya ambil negatif 2M. You guys kena ingat simbol dekat depan tu dia punya. So, you guys jangan tak ambil negatif tu. Dia negatif 2M. Boleh? Okay, next. M ada lagi tak kat sini? Tak ada dah kan? So, kalau dah tak ada, you kena tengok huruf. Ada huruf lain tak? Ada. Kita ada N pula kan? So, saya ambil positif 4N. And then ada N lagi, positif 5N. Ada huruf N lagi tak? Tak ada. So, kalau dah tak ada, kita dah settle huruf. Apa yang tinggal?
Yang tinggal adalah negatif 2. Settle dekat situ. Boleh? Okay. So now kita nak buat apa? Okay. Kalau kita dah kumpulkan yang serupa, awak dah boleh settlekan dah. So kalau dia adalah M dengan M, dia ibarat macam 3 tolak 2 je lah. Okay. 3 tolak 2 dekat situ. Boleh? So now 3 tolak 2 you akan dapat 1M. Betul tak? Okay. So 4N tambah 5N akan jadi tambah 9N. Gitu. Okay. Ada lagi tak huruf? Tak ada. So jadi nombor tu ada kawan dia tak? Tak ada. So jadi kita ambil je balik negatif 2. Okay. Alright. So jawapan akhir dia akan jadi apa? Jawapan akhir dia akan jadi M tambah 9N tolakkan dengan 2. There you go. Okay, inilah jawapan akhir dia. Okay, macam mana teacher boleh tahu ni jawapan akhir dia? Sebab soalan kata apa? Soalan kata simplify, betul tak? Permudahkan. So, kalau permudahkan maksudnya buat sampai dah tak boleh. So, M mana ada kawan dia dah? M dengan N tak boleh sekali. Dia huruf yang berbeza. Okay. Nombor negatif 2 pun tak boleh settle sebab tinggal dia je. So, jadi inilah jawab Allah. Mak saya. Okey, ini je lah jawapan akhir dia. Okey, M tambah 9N tolak 2. Untuk siapa-siapa yang rasa macam teacher, kenapa teacher 1 tu teacher hilangkan? Okey, dalam matematik, kalau depan dia 1 kita tak tulis. Okey, teacher ni bab berapa? Ni adalah form 1 untuk bab 5 tak silap saya, algebra. Okey, tapi benda ni akan guna sampai form 5. Okay, ni adalah basic dia. Dia takkan keluar macam ni time form 5 dia takkan keluar macam ni. Form 4 takkan keluar macam ni. Okay, tapi benda-benda ni basic ni semua dia akan masuk celah-celah mana-mana bab. So kalau awak tak bayangkan awak belajar satu bab ni benda baru tau. Tapi dalam bab baru yang awak belajar form 4, form 5 tu dia akan gunakan daripada form 1 sampai form 3. So awak dah lah jumpa bab baru, lepas tu bab yang lama pun awak tak okay. So awak akan lingkup lah kat situ. Okay, so jadi macam jahat pula cakap lingkup kan, tapi you faham maksud I kan. Okay, so jadi sekarang ni mahirkan basic dulu, baru boleh lancar nak belajar bab baru. Okay, so now dah settle soalan yang pertama, semua dah screenshot dah. Okay, boleh tak saya nak pergi kepada soalan bentuk yang kedua pula. Saya nak pergi kepada bentuk yang kedua, boleh Okay everyone. Like saya masih belum 10k. For real guys. Saya dah 27% nak belajar yang balik. Isnopal. Tengok Isnopal kata tap screen sambil belajar guys. Diorang ni saya rasakan fokus sangat sampai dia macam, yelah kalau kita tap screen dia macam mengganggu kan, tak nak tap screen ke nak buat. Betul tak kan? So actually saya sebenarnya kalau boleh lah, saya sebenarnya tak pentingkan pun like tu. Tapi kita fikir macam kita bila kita like, dia akan masuk FYP orang. Kita tak tahu siapa yang kita akan tolong. Betul tak kan guys? Ada orang maybe dia rasa give up nak belajar, tiba-tiba terkeluar ni kan. Kalau kena dengan dia tiba-tiba rasa macam nak belajar. So yeah. Okay. So jom kita pergi kepada contoh yang kedua. Are you guys ready? Kalau dah ready, boleh tak saya dapatkan huruf R dekat chat? Boleh. Dah ready ke nak tengok bentuk yang kedua pula ni? Bentuk yang ada negatif. Okay, ni kenapa semua saya nampak macam bukan budak form 1 je dalam ni. Takut. Okay, sekejap bagi saya minum kopi sekejap. Okay, jom kita pergi pada bentuk yang kedua. Saya ulang lagi sekali since ada orang kan dia baru masuk tau. Okay, so jadi saya nak tunjukkan awak apa beza bentuk yang pertama yang kita dah bincangkan dengan yang this one kan. Beza dia adalah this one dekat depan kurungan yang kedua tu kan positif kan. Okay, dekat yang kedua ni pula depan kurungan tu negatif. So macam mana kita nak settlekan untuk bentuk macam ni? Easy je. Mari saya tunjukkan kat awak Pertama sekali yang kat depan ni semua boleh salin balik je. 3A tambahkan dengan 4B tolakkan dengan 7. So now, macam mana kita nak pecahkan kurungan yang belakang ni guys? Macam mana? Okay, simple je. Dia macam ni. Okay, dengar betul-betul Kalau depan dia adalah negatif, okay, cara awak nak pecahkan kurungan tu adalah awak, semua benda yang ada dekat dalam kurungan ni, simbol dia akan terbalik. Simbol dia akan, dia akan terbalik. Contoh, kalau sini 5 simbol dia positif ke negatif guys? 5 tu simbol dia positif ke negatif? Positif kan, depan kan? Dia tak, kalau tak tulis maksudnya dia positif. So, dia akan jadi negatif 5. Depan ni positif A, dia akan jadi negatif A. Ni negatif 6B, dia akan jadi positif 6B.
There you go. Dia punya apa? Dia punya kurungan dah terbuka dah. Okay, boleh? Alright, settle. Ada ayam gepuk lah. Kenapa? Saya suka soalan awak. Haraf Asila. Saya rasa dia terbalikkan nama dia ni. Okay, ini adalah tips saya untuk you guys macam nak laju tau. Tapi mestilah kita kena tahu basic dia, betul tak? So basic dia macam ni sebenarnya. Okay, awak bayangkan sebenarnya cara nak pecahkan kurungan adalah kita kena darab ke dalam. Kita kena kembangkan dia. So bayangkan negatif 1 darab positif 5. Negatif positif kan akan jadi negatif. Betul tak? So next, negatif 1 darabkan dengan positif. So negatif positif jadi oh Allah, saya tulis macam 9 pula kat sini kan. Kita tukar je. Ni patutnya adalah A. Okay, A. Okay, so negatif positif jadi negatif. Okay, and then apa lagi? Negatif jumpa dengan negatif jadi positif. Okay, so saya hujung-hujung tahun ni saya bagi tips dia terus. Kalau awak nampak depan dia negatif, dalam tu semuanya akan jadi terbalik. Kalau negatif dia akan jadi positif, positif akan jadi negatif. So far everyone boleh follow saya ke? You guys boleh follow ke? Kalau boleh follow, boleh tak saya dapatkan F dekat chat? Yelah, saya tak naklah short sendiri kan. Okay, you guys boleh follow ramai-ramai dalam ni? Boleh? Boleh, terbaik. Okay, semua okay Boleh follow Okay, so jadi sekarang ni bila kurungan dia terbuka, dah boleh settlekan dah. So bila dah tak ada kurungan, maksudnya kita kena kumpulkan huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Huruf yang sama dengan huruf yang sama, nombor yang sama dengan nombor yang sama. Boleh? Okay, so jom kita kumpulkan. So saya nak start dengan paling hujung ni adalah 3A. So saya ambil 3A. Ada A lagi tak kat sini? Ada tak? Ada. So jom ni kat sini adalah negatif A. Okay, alright, next ada lagi A tak? Tak ada dah A. So jadi kita nak fokus dekat huruf seterusnya, which is B, betul? So kat sini positif B. So saya letak kat sini positif B. Ada B lagi tak? Ada kat sini positif 6B. Let's go. Okay, alright. So next, apa yang tinggal? Tinggal nombor. So nombor dengan nombor, so kita akan letak negatif 7 tolakkan dengan 5 lah dekat situ. Boleh? Okay, alright. Okay, dah settle. So sekarang ni kita dah kumpulkan huruf dengan huruf yang sama dengan huruf yang sama, nombor dengan nombor. So kita dah boleh settlekan macam biasa je. Okay, 3A tolak A sama dengan berapa guys? Tolong saya guys. Dia tak ada bagi kita nombor lah kat depan A tu. Ada tak nombor kat depan tu? Dia tak bagi kita nombor kan? Tapi kalau tak bagi maksudnya depan dia 1. So 3A tolak 1A adalah 3 tolak 2. So akan dapat 2A. Gitu. Boleh? Okay, so next. Ini dah settle. Done. Okay, 4B tambah 6B. So jadi 4 tambah 6 jadi positif 10B. Okay, negatif 7 tolakkan dengan 5. Okay, negatif 7 tolakkan dengan 5. Hutang RM7, hutang lagi RM5. So hutang awak sekarang berapa? RM12. Okay, so dah settle ke belum? Done. Inilah jawapan dia. 2A tambah 10B tolakkan dengan 12. Okay, alright, done. Kenapa dah settle? Teacher tak settle lagi tu. Banyak lagi huruf dengan nombor tu. Tengok balik soalan. Soalan kata apa? Soalan kata simplify kan? Simplify maksudnya pemudahkan. Maksudnya takat boleh lah. Yang ni nak pemudahkan apa lagi? A dah tak ada kawan. B dah tak ada kawan. Nombor pun dah tak ada kawan. So dah, tu je lah. Kenapa negatif 7 tolak 5? Bila kita kumpulkan adalah huruf dengan huruf yang sama, nombor dengan nombor. Okay? Macam tu je. Okay? Saya pandai. Ya, awak memang pandai, Man. Okay? Awak je tak confident je. Okay? So kalau nak screenshot, awak boleh screenshot. Tak boleh bahagi 2. Kenapa nak... jangan. Itu faktor. Kalau awak bahagi 2 tu faktor. Soalan tak suruh faktor. Soalan suruh permudahkan. Betul tak? Kan? Teacher ni soalan popular UASA ke? Saya punya fokus bila saya buat live kan. Saya takkan keluarkan soalan-soalan popular. Saya lebih kepada kita mahirkan basic. Sebab kalau saya keluarkan macam soalan USPM ke, keluarkan soalan UASA ke kan, which is saya pernah buat juga. Tapi ramai yang cetak basic tak okay. So jadi kita mahir, malam-malam kita buat basic je. Okay? So nanti bila awak dah pergi sekolah, awak dah masuk tuition, awak basic awak dah strong. Okay? Alright. Okay, tak boleh jadi 12AB. Tak boleh. Dia macam ni. Awak ingat tak awak belajar, apa nama dia? Sebutan serupa. Sebutan serupa tu maksudnya dia punya kuasa sama, dia punya huruf sama. Kalau dia tak serupa, tak boleh.
dia tak serupa, so tak boleh nak buat apa. Okay, so okay, ada lagi soalan? Tak ada dah? So kalau dah tak ada soalan, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Makin lama makin panjang. Sebab tadi awak kata awak nak soalan yang lebih mencabar kan? Ya, kita satu-satu. Kita kan kalau baru nak belajar something, kita buat slow dulu, yang senang dulu. Makin lama baru makin susah. Okay, lebih mencabar. So now, betul teacher saya dah kerja ni pun suruh nak belajar. Alhamdulillah. Kalau darab boleh kan? Darab apa? Darab yang mana? Nak darabkan apa? Okay. Alright. Hai Miss, saya darjah 5. Alamak, ada darjah 5 tak tidur lagi guys. Darjah 5, darjah 6 boleh masuk tidur kot. Nanti mak marah nanti macam mana? Okay. Saya bukan murid. Boleh join kan? Boleh. Tak ada masalah Puan Umi. Okay. Oh, nak keluarkan 2. Maksudnya awak keluarkan 2 macam ni. 2, saya dapat beberapa komen cakap boleh keluarkan 2. A tambah 5B tolakkan dengan 6. Macam tu ke? Okay. Boleh. Tapi soalan tak nak pun. Soalan tak nak. Soalan bukan suruh faktorkan. Kalau macam ni adalah faktorkan. Soalan tadi dekat atas kata permudahkan. So, ini je lah jawapan dia. Boleh? Okay? Alright. So, jom kita pergi pada soalan seterusnya. Let's go. Hai Miss, saya dah 30 tapi banyak lupa. Itulah simptom penuaan. Okay, so jom. Gurau je Okay, jom. Kita pergi pada soalan nombor 2 pula. Okay, nak buat apa dulu ni? Ingat balik teacher kata apa tadi? Okay, tengok depan kurungan dia. Positif. Kalau kurungan dekat depan dia adalah positif, salin je balik. Saya ajar math untuk kelas tuition memang mencabar juga. Ya, betul. Okay, ini untuk SPM ke? Ini bukan soalan SPM tapi dia digunakan untuk jawab SPM. Gitu. Okay. Alright. Dengar. Okay. Ingat balik guys. Tadi kita buat. Kalau depan dia positif, kita salin je balik. Tak payah nak buat apa-apa. Okay. Sama juga macam ni. Okay. Kalau depan dia negatif, itu yang kita kena buat kerja sikit. Okay. Alright. Boleh? Okay. Jom kita pergi kepada soalan nombor 2. Let's go. Okay. You guys dah ready dah? Okay. Jom. Kita. Depan kurungan tu positif. Salin je balik. So dia akan jadi negatif 10Q. Okay. Ambil je bulat-bulat. Negatif 2PQ. Positif 4P. Ni depan dia pun positif. So ambil tambah 4PQ. Tolakkan dengan P. Tambahkan dengan 2Q. Gitu. Boleh? Okay. So salin je balik kalau depan kurungan dia tu adalah positif. Adalah tambah. Okay. Alright. So now kita dah boleh settlekan kan? Dah tak ada kurungan. Dah tak ada benda yang boleh restrict kita. So sekarang nak buat apa guys? Cuba beritahu saya. Saya nak tahulah juga kan dah nak setengah jam belajar ni kalau tak ada apa-apa. Sedih kan? Okay. So nak buat apa guys? Kena buat apa sekarang? Kita dah pecahkan kurungan dia. So now kita kumpulkan. Thank you so much Mim. Kita kumpulkan. Tapi kumpulkan bukan sebarang kumpul. Kita kena kumpulkan huruf yang sama dengan huruf yang sama. Nombor dengan nombor. Huruf dengan huruf. Nombor dengan nombor. Okay. So kita start dengan 10Q dulu. So, saya ambil negatif 10Q. Ada lagi tak Q kat sini? Mana-mana ada lagi Q tak kat sini? Tolong saya guys. Dah malam-malam ni kan. Nak tidur dah ni. Mata saya dah macam pindah-pindah sikit. Ada Q lagi tak? Ada. Thank you so much everyone. Positif 2Q. Kumpulkan dia. Cucun-cucun dia. Bagi satu kumpulan. Okay. Alright, ada Q lagi tak? Tak ada dah. So, jadi kita pergi dekat sini pula. Okay, kita ambil negatif 2PQ. Ada kawan dia tak kat sini? Ada sini. Positif 4PQ. Dan. Ada mana lagi? Okay, kita ada positif 4P. Okay, and then kita ada negatif P. There you go. Okay, dah. Mudahnya. Memang mudah sangat sebenarnya. Okay, kita kena chill je. Okay, belajar ni kena chill. Okay. Sebenarnya saya dulu pun tak chill juga. Okay, tapi saya belajar lagi 8. Saya nak ajar korang untuk chill jugalah. Okay. Alright, so sekarang ni kita dah susun yang sama dengan yang sama. So, kita dah boleh settlekan macam nombor biasa. Okay. Alright, so jom. Kalau dia adalah Q dengan Q, dia macam nombor biasa je. Dia adalah, ambillah negatif 10 tambah 2. Negatif 10 tambah 2. Bayangkan macam ni. Awak ada hutang RM10. Awak bayar balik RM2. Tambah tu maksudnya bayar balik. Negatif tu hutang. So hutang RM10. Bayar balik RM2. Ada lagi tak hutang? Ada. Tapi dah berkurang jadi 8. 8Q. Boleh? Okay. So settle dah kita punya Q. Okay, next. Negatif 2PQ tambah 4PQ. PQ sama. So jadi kita boleh settlekan macam biasa. So jadi kat sini PQ. Okay, negatif 2 tambah 4 sama dengan berapa? Bayangkan awak ada hutang RM2, awak bayar balik RM4.
Ada hutang lagi tak guys? Ada hutang lagi tak? Tak ada, hutang dah tak ada. Awak bayar lebih berapa? Bayar lebih RM2. So jadi positif 2 PQ. Okay, sebab dulu dalam kelas kita boleh fokus dekat guru, sekarang tengok phone boleh fokus. Logik dia. Depends. Okay, bestnya belajar macam ni. Ya, Alhamdulillah kalau awak rasa best. Okay, okay, yang ni dah settle, ni dah settle. Okay, alright, next, last one. Positif 4P, P. Okay, kita ada P dengan P. So, kalau depan huruf dia tu tak ada nombor, maksudnya depan tu ada 1. Boleh? Okay, alright. So, positif 4 tolak 1. 4 tolak 1 sama dengan, thank you so much everyone. Kita akan dapat positif 3P. There you go. Okay, saya nak tanya semua orang, boleh settlekan tak ni? Dah siap ke? Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Cuba tuliskan dekat chat. Dah siap ke belum guys? Dah siap ke belum? Saya nak tengok jap. Okay, ada orang kata dah, ada yang kata belum ke? Ada orang kata belum? Dah ke belum ni semuanya ni? Dah ke belum? Ada orang kata belum, ada orang kata dah. Kalau nak tahu dah ke belum, okay, cuba awak tengok soalan awak suruh cari apa. Dia kata simplify, permudahkan. Kalau permudahkan maksudnya buat takat boleh je, sampai yang boleh je. Sekarang ni, macam mana nak settlekan 8Q tu? Tak ada dah Q. Q dengan PQ tak sama, tak boleh nak settlekan. Sama juga macam PQ, sama juga macam P. So, inilah jawapan akhir awak. There you go. Settle. Okay? Alright, semoga dipermudahkan. Amin. Okay, dah kan? Dah settle dah. Dah settle dah guys. Okay, boleh Okay. So, guys, saya tak lebat lah guys. Selalu usually kalau malam-malam ni, semalam saya buat live sampai pukul 12. Like saya 100k tau. Okay. Gitu. Okay. So guys, let's pergi saya 100k guys. Let's go. Okay. Macam tu je. Okay. So macam mana guys? Ada apa-apa soalan ke? Tadi kan saya suka lah. Tadi ada orang ada banyak soalan. And soalan dia bukan soalan yang mengada-ngada tau. Soalan yang memang macam dia follow. Okay. Alright. Okay dah. Boleh. Okay. So jadi jom kita pergi kepada soalan seterusnya nak. Negatif 8Q letak belakang tak apa kan? Yes, tak apa. Susunan dia sebenarnya kan, awak letak macam ni pun boleh. Okay, awak nak letak ni tiba-tiba kat depan pun boleh. Tapi, tak payahlah susah-susah nak, tak payah susah-susah nak, apa kita panggil, nak susun dia. Sebab dia tak ada markah pun. Minggu depan dah UASA, doakan saya boleh jawab. InsyaAllah, amin. Okay, semoga usaha awak berhasil. Okay. Alright. So jadi, nak nampak cantik. Maksudnya P dulu baru Q. Macam tu ke? Boleh je. Boleh je. Tak ada masalah. Okay. Alright. So now saya nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang kelima. Boleh? Okay. Alright. So you guys dah ready? Macam biasa kalau dah ready boleh tak saya dapatkan R dekat chat? Okay. Sila. Ni topik form 3 Ni actually adalah topik form 1. Tapi dia diguna pakai dekat dalam semua yang awak belajar daripada form 1 sampai form 5. Maksudnya contoh dia macam ni. Kalau ini adalah basic algebra, bayangkan awak dah masuk form 4, form 5 tapi basic algebra awak tak okay. Tiba-tiba kena belajar benda baru. Nak belajar benda baru tu kena mahir this one. So jadi, apa orang kata ada satu peribahasa Melayu tu, apa dia? Lupalah saya. Dulu saya hafal peribahasa tau. Sekarang dah tak okey dah. Okay, tapi tak apa. Nanti kita boleh belajar lagi. Okay. Alright. Banyak pula cakap saya ni. Okay, jom. Nombor 5. Let's go. Okay, next topic. Yes, next question. Let's go. Okay. Nopal ni. Bagus lah nopal ni. Okay. Alright. Kalau negatif kat luar kurungan, kena tukar jadi tambah. Kalau, okay. Dia sebenarnya konsep dia adalah darab ke dalam. Tapi kalau awak dah faham basic tu, baik awak fikir macam ni je. Kalau dekat luar dia negatif, dalam tu semua kita tukar. Kalau nak pecahkan kurungan, dalam tu semua kita tukar simbol dia. Terbalikkan simbol dia, sorry. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. It's okay, jom kita tengok contoh seterusnya terus lah. Okay. Alright, nombor 5. Cuba tengok depan kurungan kita. Depan kurungan kita ada Allahuakbar. Kita ada negatif, betul? Kan? So, kalau depan kurungan dia adalah negatif, dia tak boleh salin terus je, geng. Tak boleh. Tapi depan ni boleh tak terus salin? Depan tu boleh tak terus salin? Boleh terus salin. Sebab dia depan sekali. So, jadi dia akan jadi 2XY tolak 2MN. Tapi yang ni tak boleh terus salin Depan dia negatif.
Kalau negatif apa teacher kata? Semua simbol dekat dalam kurungan tu semua kita terbalikkan. So kalau negatif 3xy kita akan jadi positif 3xy. Negatif 5nm akan jadi positif 5nm. Belakang tu boleh je salin balik. Okay, negatif 10. Okay, negatif 10, let's go. Okay, alright. So jadi kita dah pecahkan semua kurungan. So kalau you dah pecahkan semua kurungan, you dah boleh buat dah. Okay, so silakan. Silakan guys. Soalan nombor 5 ni, silakan. Saya nak minum air sekejap. Saya tunggu awak settlekan, lepas tu bagi tahu saya apa jawapan awak dapat. Silakan. Apa guys? Dapat berapa? Okay, thank you Anis. Thank you. Okay, lagi yang lain. Apa lagi jawapan dia? Cuba buat. Kenapa kurungan depan salin je? Saya tak ada salin je. Oh, maksud awak kat depan ni Sebab actually tak ada bukan tak ada simbol. Depan dia positif sebenarnya. Kalau tak ada simbol depan dia, maksudnya dia positif. Kalau depan dia positif, kita salin je balik. Okay? Faham Wow, macam-macam jawapan saya dapat kat sini. Kita nak stop. Kita nak habis dah live kita. Saya nak live sekejap je sebab banyak kerja. Okay, tengah kembangkan proses tu, jadi tak kacau yang depan. Awak demam? Alamak. Jangan tiru saya guys. Oh, confident betul orang tiru dia Okay, so jom tengok sini. Okay, kita kumpulkan dulu yang sama. So kat sini adalah XY. So 2XY. Ada XY lagi tak? Ada. Tambah 3XY. Ada lagi XY? Tak ada. So jadi kita ambil negatif 2MN. Okay, and then positif 5NM. Okay, and then tolak 10. Nombor ada satu je, negatif 10. Okay, alright. So now, dah boleh settle kan? Dah. Kalau dah sama ni, boleh buat macam biasa je. So dia akan jadi 5XY. Negatif 2 tambah 5. Hutang RM2, bayar balik RM5. Ada lagi tak hutang? Tak ada. Awak bayar lebih. Berapa awak terlebih bayar? Berapa terlebih bayar? 3, betul. 3MN. Cikgu, saya Cikgu Faraid. Macam nak buat live Cikgu ajar sekarang ni? Nampak muka dia nampak kira-kira. Oh, untuk siapa-siapa kalau ada cikgu dekat dalam ni kan, saya takkan gatekeep. Saya ajar kat WAP. Okay, untuk siapa-siapa, apa yang saya guna untuk set up live saya adalah, first saya ada iPad saya. Kalau ada iPad. Lepas tu saya gunakan live TikTok studio. Saya tak tahu apa spek. Maksudnya saya guna PC dengan, saya ada PC, saya ada satu setup PC. And PC saya ni dia punya spek dia tinggi jugalah. Sebab kalau nak buat live TikTok, dia tak boleh guna laptop biasa, dia tak boleh guna yang spek rendah. Kalau tak, nanti dia tak lepas. Okay, so saya tak guna OBS. Saya guna live TikTok studio je. So saya susun benda ni semua, saya susun. Saya iPad saya ni saya connectkan dekat live TikTok. Dah, tu je. Okay, so hopefully membantu. Okay, alright. So jadi kat sini last kali adalah negatif 10. There you go. That's your final answer. Sorry guys, tiba-tiba saya terdistracted pula. Sebab ada orang nak buat live macam saya. Dia nak mengajar. So saya kena tolong dia lah. Okay, alright. Tak apa, it's okay Puan Tuan Razin. Okay, tak ada masalah. Okay. Okay, good luck guys. Saya lepak sampai 3 pagi. Maths A solid, so jangan study. Alamak, abang kakak ke abang awak ni tiba-tiba this actually depends on orang tu. Okay, ada orang perlu study lebih, ada orang tak perlu study lebih. Kenapa negatif 10 yang last tu kan ni? Negatif 10 ni tak ada kawan. So kalau tak ada kawan, kita bawa je turun ke bawah. Okay, boleh? Okay, ada orang tanya saya. Oh, nice. Ada orang tanya saya, teacher, ni kan tak sama, teacher. Ini MN, ini NM. Mana sama? Thank you so much for that question. Actually, kalau huruf tu tak susunan dia tak sama, asalkan dia punya kuasa sama, dia adalah sama. Contohnya kan, okay, dia macam ni. Soalan boleh keluar dekat dalam form 1 punya exam kan adalah, dia boleh bagi macam ni, PQ, QP.
PQ, QP. Dia akan tanya, serupa tak PQ dengan QP? Jawapan dia serupa guys. Okay, sebab apa? Sebab susunan tu sebenarnya tak penting. Okay, kalau saya bagi awak PQR dengan RQP, sama tak? Sama. Okay, so dekat sini, sorry saya lupa pula nak mention. Thank you so much yang tanya dekat saya tu. Okay, ini adalah sama serupa walaupun dia punya susunan dia tak sama. Sebab dia adalah darab. Kalau awak nak tahu, saya share sikit kat awak. Kalau nak tahu, MN tu sebenarnya adalah M darab N. Okay, so kalau darab ni, susunan dia sebenarnya tak penting. Okay, sama juga macam 2 darab 3 dengan 3 darab 2. Dia akan dapat jawapan yang sama tak guys? Cuba bagi tahu saya. 2 darab 3 dengan 3 darab 2, kalau saya terbalikkan dia dapat sama tak? Dapat sama tak jawapan? Dapat sama tak? Sama kan? So jadi susunan huruf tak penting. Yang penting adalah kuasa. Kalau saya bagi dekat awak macam ni kan, tengok P kuasa 2Q dengan Q kuasa 2P. Serupa tak guys ni? Serupa tak? Cuba beritahu saya. This one serupa tak? This one serupa tak? Sama tak? Tak serupa. Sebab ini adalah P kuasa 2 darab Q. This one adalah Q kuasa 2 darab P. Kuasa dia tak sama. So dia tak serupa. Tak serupa. Awak kena tengok dia punya kuasa tu. Okay, huruf sama tapi tak susunan tak sama, tak apa. Kalau kuasa tak sama tu, dia akan jadi lain. Faham everyone? Okay, so ada siapa nak screenshot tadi? Boleh screenshot. Okay, macam tu. Boleh campurkan je lah. Ya betul. Kalau huruf dia sama, kuasa dia sama, boleh awak boleh settlekan dia. Dia adalah serupa. Okay? Alright. So jadi kita dah settle lah kot. Dah pukul 12 dah ni. Dah 30 minit dah ni saya ni. Okay? Tapi sebelum saya nak off, boleh tak saya dapat 50k? Ada lagi 2 je. Okay? Nak last lah. Tak nak lah. Penat lah. Nak tidur. Okay? Alright. So, yeah guys, 50k guys. Come on. Okay, satu lagi soalan. Okay. Setelah nantilah kita sambung lagi, okay? Start selalu pukul berapa, habis pukul berapa? Saya tak tentu sebab jadual saya dia macam merepek sikit. Sometimes tiba ada kelas, sometimes tak ada kelas. Jadi saya tak boleh macam ada spesifik jadual. Okay, tapi since ada you guys nak exam lah kan, saya akan lebih banyak live lah. Okay, kalau malam-malam saya buat live, saya takkan buat untuk Dajjal 5 Dajjal 6 lah. Dajjal 5 Dajjal 6 dah tidur dah. Okay, esok ada lagi ke? Tak boleh nak janji. Esok saya full daripada pukul 10 pagi sampai pukul 7 malam. Lepas tu malam saya nak jalan-jalan. Okay, alright. So I think that's all untuk hari ni guys. Thank you so much tau sebab stay. Thank you so much sebab mencuba. Thank you so much sebab thank you so much for your effort. Okay, so jadi I think that's all for today. Kita jumpa lagi semua orang. Kalau awak tak nak terlepas live, awak boleh tekan butang follow and on notification. Okay, thank you so much everyone. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. Bye bye. Take care everyone. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Bye everyone.